Satu selera, Satu bangsa. Makanan merupakan titik pertemuan dalam masyarakat majmuk Malaysia. Okay, orang Malaysia sangat suka makan. Kita juga dikelilingi oleh kaum Melayu, tapi kita juga tetap boleh menerima makanan dari kaum lain. Pertama sekali ialah nasi lemak. Nasi lemak ialah merupakan makanan tradisional orang Melayu. Tetapi hari ini ia dapat dinikmati oleh semua kaum di Malaysia. Hal ini kerana rasa yang seimbang, lemak santan, sambal pedas dan pelbagai lauk yang ada di sini yang menjadikan sesuai dengan pelbagai cita rasa. Malah, kita boleh lihat nasi lemak dijual oleh peniaga daripada pelbagai kaum dan dimakan bersama tanpa mengayuh latar belakang. Ini menunjukkan bahawa makanan boleh menjadi simbol perpaduan kerana ia dapat menyatukan rakyat melalui pengalaman, budaya dan serta dapat berkongsi bersama. Sekian, terima kasih. Asam pedas bukan sahaja makanan tradisional Melayu, tetapi juga hasil pertemuan pelbagai budaya sejak zaman perdagangan di Melaka. Pengaruh daripada masyarakat berbeza telah membentuk variasi asam pedas mengikut cita rasa masing-masing, menjadikan hidangan ini sesuai dan diterima oleh pelbagai kaum. Oleh sebab itu, asam pedas bukan hanya sekadar makanan, tetapi mencerminkan perpaduan kerana ia lahir daripada perkongsian budaya dan terus dinikmati bersama hingga hari ini. Yang ketiga, bakso merupakan hidangan yang sangat popular di Malaysia dan Indonesia. Di Indonesia, bakso sering disajikan dengan mi, tahu dan sayur-sayuran. Manakala di Malaysia, bakso dihidangkan bersama sup yang panas, bola daging lembu atau ayam serta perisal seperti cili dan sos tiram. Bakso bukan sahaja makanan tapi juga simbol perpaduan kerana ia mudah ditemui di merata tempat. Makan bersama secara tidak langsung menggalakkan interaksi sosial dan mengeratkan hubungan sesama manusia. Resepi bakso ini terus dikembangkan hingga sekarang. Bak kata pepatah, tak lekang dek hujan, tak lapuk dek panas. Mungkin itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Semasa berjaya di Jongkuwok, saya terlihat sebuah kedai minuman yang menjual air kelapa segar serta minuman lain seperti coconut shake dan cendol coconut. Saya pun berhenti dan memilih untuk membeli mango coconut milkshake. Rasanya sangat menyegarkan, terutama ketika cuaca panas. Menariknya, minuman ini turut dinikmati oleh pelbagai kaum, menunjukkan ia digemari oleh semua. Sekarang saya berada di Bandar Hilir, Melaka. Di sini, kita boleh melihat pelbagai kaum dan pelancong berkumpul. Malah ada yang memakai pakaian tradisional seperti kebaya Baba Nyonya. Mereka bukan sahaja menikmati suasana, tetapi juga berkongsi makanan seperti cendol, asam pedas dan dumpling. Walaupun berbeza budaya, makanan dan warisan seperti ini menjadi penghubung yang menyatukan kita semua. Inilah bukti perpaduan yang hidup dalam masyarakat kita. Kesimpulannya, makanan dan minuman seperti ini bukan sahaja untuk dinikmati, tetapi juga melambangkan bagaimana kepelbagaian rasa boleh bergabung menjadi sesuatu yang harmoni. Begitu juga dengan masyarakat kita. Perbezaan bukan penghalang, tetapi kekuatan untuk bersatu. Terima kasih. Bye.